Contoh yang berlaku pada tahun 2013. Tuan-puan, kenapa saya sarankan tuan-puan menabur emas melalui syarikat Public Gold? Ada 5 sebab. Saya kongsikan. Pertama, tuan-puan, melalui syarikat Public Gold ni harganya antara yang termurah. Kalau tak percaya, besok tuan-puan pergi dekat mana-mana kedai emas, tanya dia berapa 1 gram emas tuling 999. Berapa harganya 1 gram? Pasti lebih mahal daripada syarikat Public Gold. Itu pertama, saya ajak tuan-puan menabur emas melalui syarikat Public Gold. Kedua, tuan-puan, spread jualan balik rendah. Spread ni tuan-puan perbezaan harga beli, harga jual. Melalui syarikat Public Gold, tuan-puan, spread tertinggi 9%. Paling rendah 6%. Maknanya tuan-puan, kita simpan emas jenama syarikat Public Gold ni, kita cepat dapat keuntungan. 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas dah pun dapat keuntungan. Ketiga, tuan-puan, cawangan jual beli banyak. Mana-mana negeri ada cawangan Public Gold, memudahkan urusan masyarakat menabur emas. Menara Public Gold dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. SQ Public Gold dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi apabila banyak cawangan, memudahkan urusan masyarakat untuk pergi ambil emas di cawangan tersebut. Keempat, tuan-puan, jaminan beli balik. Syarikat Public Gold janji beli semula emas jenamanya harga terbaik, harga tertinggi mengikut harga emas semasa. Tak kisah emas patah, kemik, rosak, cala, dia janji beli semula. Tak payah pening kepala nak jual dekat mana. Jual semula kepada syarikat Public Gold. Sebab tu saya sarankan masyarakat 100% menaburlah melalui syarikat Public Gold kerana Flowen terbukti melebihi 18 tahun negara kita. Tersebar luas negara jiran Indonesia, Brunei, Singapura. Dekat Indonesia, kalau tak salah saya, ada 5 cawangan. Ahli Public Gold yang kini berdaftar melebihi 2 juta. Fluent sangat-sangat. Yang paling saya suka sebab kelima, stok tanpa had. Tuan-puan, apabila berlaku penurunan harga yang banyak, contoh yang berlaku pada tahun 2013, kita boleh beli aset yang mahal dengan harga yang murah banyak-banyak. Jadi syarikat Public Gold ni ada kilang sendiri. Dia boleh sediakan stok. Berapa banyak kita nak beli? 1 kilo, 10 kilo, 20 kilo, tak ada masalah. Tuan-puan, jangan tak percaya, dah banyak berlaku. Ada setengah syarikat ni kan, apabila berlaku penurunan harga yang banyak, mereka cakap tak ada stok. Apabila harga naik, ada pula stok. Tapi benda sebegitu tak akan berlaku kepada syarikat Public Gold. Stok tanpa had tu, itu jaminan. Apabila berlaku penurunan harga, kita boleh beli aset yang mahal dengan harga yang murah banyak-banyak. Sebab tu, saya sarankan sangat-sangat tuan-puan, buka dulu akaun emas percuma. Biar kita boleh akses segala apa yang ada di syarikat Public Gold.